Assalamualaikum sahabat. Gulai lemak aku habis bulat. Saya tak letak cili pun tadi. Saya biasalah kadang-kadang macam terlupa kan. Saya sakit tekak, mana boleh letak cili. Jadi saya terlupa lah. Macam biasa saya rebus dulu dengan air. Bawang putih, bawang merah, halia. Halia tu untuk buang angin. Kalau siapa tak suka tak apa. Halia saya pun banyak yang busuk lah. Saya heran lah. Tapi masa beli tu macam dah rasa dah. Rasa tu kan okey je. Bukan tak rasa tapi entah. Boleh katakan semua. Nak marah pun tak boleh marah siapa. Ini daun inai tak silap. Daun inai. Dekat penapis tu. Tangan saya dah basuh dah. Tangan saya basuh. Ada beras lah apalah. Ni lagi. Aduh, banyaknya. Tu kecil-kecil tu. Daun inai dia masih kecil. Jadi dia dah masak ni. Saya tak garam. Saya tak garam sikit. Lepas tu cukup rasa. Ya Allah, ada lagi ni. Jenuhlah saya nak buang. Cepat kacau. Jangan bagi dia pecah minyak. Sebab gulai lemak ni tak elok pecah minyak. Sebab saya terpasang api kuat lah korang. Kita korang slow kan. Ada lagi. Ya Allah, banyaknya. Tak apalah, biarlah. Okay guys, jemput makan.